Hello, saudara-saudara. Welcome to my channel, Cat Gaming Wow. Dekat sini bersama saya lagi, Fahmi, dekat channel Minecraft EOL. Dekat cerita my channel pula, dekat cerita Minecraft EOL. Dan korang pun tengok kenapa barang aku hilang. Itu SP aku tu, aku guna untuk grinding je. Aku mati. Kena bunuh. Aku kena bunuh dengan orang yang semalam. Kau nampak? Kalau korang nampak waktu tu aku dah mati sekali. Lepas barang dia hilang. Lalah dia datang sini. Lalah dia bunuh aku. Barang-barang aku hilang. Tapi aku pasti dia bawa. Aku yakin barang-barang tu dia bawa. Dia ada kat base dia. So nanti aku nak pergi datang base tu untuk ambil barang-barang aku balik. Okay, kita akan tengok seterusnya. Let's go. Okay guys, kita dah boleh tu. Ni oi. Ya bro. Siapa kau rembat ni? Aku mau orang semalam. Aku pergi bunuh satu orang. Lalu bala bantuan datang bunuh aku. Lalu lepas tu tadi ada semalam tak silap aku. Diorang datang lalu bunuh aku. Bro, diorang nak cari gaduh dengan kita ni. Diorang tak tahu ke kita ni siapa. Sekarang pastinya aku nak pergi datang sana. Apa aku yakin barang-barang aku kat sana tu. Nak ikut pergi sana. Aku tak berani. Kau jangan, kalau kau mati aku kecewa dengan kau. Aku tak berani. Tak apa, aku ada 4 golden apple. Apa boleh apa mana cukup botak. Aku ada satu totem. Tapi yang pasti aku tak nak bawa trident. Cukup je lah ni. Ni je lah. Aku siap-siap katil kalau jumpa diorang dia. Ya aku dah bawa. Tapi aku tak nak bawa gapper banyak sangat. Sebab aku tahu barang-barang aku banyak. Sekejap aku nak kosongkan ni. Ni makanan ni banyak sangat aku bawa ni. So tak payah. Aku letak dulu. Okay, kejap ya. Aku beli armor, aku bawa ni sekali. Nanti kalau boleh kita curi beberapa bawang diorang tak? Boleh. Okay. Let's go. Sekejap armor. Kamu dulu. Guys. Kau berani. Let's go. At least tukar corak dulu. Kejap. Kamu pakai baju tu kesana nanti kau mati. Yelah aku tukar ni je. Tak apa, aku pakai yang ni je lah. Okay. Salah. Okay, jom. Tadi aku jujur aku dah sini tapi aku nampak sana makin maju. Makin maju maksud kau. Kau tengok dia. Okay, jom. Duduk. Okay. Okay guys, jom kita akan pergi ke apa nama Nether. Tempat dia orang. Aku ulang balik. Macam kau mati pula. Cepat. Pening kepala tu. Okay. Aduh, tak ada sospek pula. Yo. Lagging. Melambat. Please. Kita sampai. Tadi perjalanannya jauh betul sampai jatuh lava. Aduh. Kejap aku nak siapkan weapon. Semoga kita tak mati lah ya. Kejap aku tengah ni. Sudah. Let's go. Aku tak mati lah ya.
Sampai juga. Makin maju gila. Yo. Ni macam kafe pula sebelah ni. Ada Mana kau tahu kafe? Dah nampak kursi-kursi tu. Oh. Kursi-kursi, meja-meja. Atau ni pun aku tengok dah pada beacon. Tengok benda kau. Wah, ada pintu. Lalu sinilah. Jualan lu pernah bina kot. Mau tak ke korang ngambahan. Ni ada haiwan ni. Dia macam dari dalam. Okey. Ada orang gila. Ya. Ada orang bunguk. Aku rasa tengok AFK lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunguk dah orang ni. Assalamualaikum. Oi. Kita dah atas lagi. Okey. Assalamualaikum. Nasib kita guys. Nasib. Okey, sepatutnya sekarang ni aku kena cari barang-barang aku. Selagi si dia tu kat tengah perhatian. Mana Ini cerita betul. Ni dia barang aku. Punya barang aku. Ni. Tinggal ambil barang aku yang lain. Beberapa barang aku je. Banyak. Kita dah boleh pergi. Lari dulu guys. Boleh guna pedang. Biarkan dia jatuh. Alamak, yang depan aku tak cukup. Gila. Aku tak simpan apa sebenarnya. Jauh sana. Okey. Aduh. Panas. Aduh. Dia boleh ni yang setelah aku tadi. Oh ni dia. Sudah. Allah Akbar. Aduh, bikin. Yang ketua pakai ilmu aku. Yes. Let's go. Yeah. Lebih bersiap sekarang. Gua mancukin tempat ini sini.
Dia boleh lepas. Ya. Kejap. Kau. Kau. Woi. Pergi kau. Aduh. Susah betul nak bercakap dengan dia ni. Aduh. Sikit lagi. Oh. Mana dia? Aduh, lama. Apa ni? Oh. Aduh. Oh. Oh, so you won't play with me? Kau dah apa? Dia banyak buat dia ada berapa pot. Butak. What? Aduh, sikit lagi. Kambing. Sini. Ah! Lagi. Saya belum. Aduh. Lagi. Ada lagi ni. Weh. Bro. Apa? Kenapa tak tu orang? Itu bukan Kuvoy. Dia. Aku tadi tengah diam-diam ke base ke location barang-barang aku. Tengah curi-curi. Aku nampak dia muncul dari depan potak. Dia paling gila. Kat mana? Aduh. Hi bro. Hi. Siapa tu? Tolong. Aku agak gerak. Apa jadi? Aku tadi memang nak kena pukul tapi apa jadi? Tak ada kata aku pecah weh. Tangga pecah. Aku tak ingin dia. Mana aku tahu. Tapi kenapa dia tak pakai totem dah? Alah. Tak tahu dia habis kot. Aku nak lawan dia. Aku tak berani aku. Aku rasa armor ni tengah rosak lah. Aduh, ni zombie ni. Hati-hati kalau dengan dia. Ya Allah. Woi, kenapa kau diam woi? Melambat. Ya, aku nak pergi jap. Okey, kejap ya. Jap, mana dia? Mana dia orang? Weh. Okey. Jadi. Aku dah ambil semua barang-barang aku. Kau masih nak lawan ke apa? Ni aku boleh bagi kau totem ni. Aku nak je lawan. Tapi Ni aku bagi kau totem. Totem. kau yakin ke? Tak. Aku nak pergi bergundur dulu. Nak simpan barang-barang. Allah. Aku bergundur dulu. Weh, Ya Allah. Boleh jaya juga. Kejap. Pukul macam 3, 4.
Patutlah damage dia sakit. Protection 3 bagi helmet aku rupanya. Patutnya tadi aku terus tukar dulu. Alah. Nanti aku tu. Sebenarnya aku takut aku jatuh je ni iblis. Dah lah aku bawa barang penting. Ni aku bagilah betul armor simpanan aku ni dekat si Z. Okay. Sekarang tinggal aku nak tengok ni totem. Ni bahaya ni. Aduh, totem aku dah habis. Alamak. Kejap tu macam orang. Hai. Kenapa bu? Bro, kau fikir kat Nendi kau boleh tidur ke? Ha, tidak kan. Kenapa bro? Haji. Apa? Ha? Sebab apa? Apa jadi? Ha bro, kau nak buat apa gila? Allah! Kabik! Allah! Sakit gila. Totem aku terus hilang. Tak lah, aku kena hadapi diri dulu. Bila segala tak bunuh dia. Dia ni berapa banyak insect tengok level dia ni? Lama. Kita jangan bawa ke base. Alah, fire api pula tutup screen. Please, aku nak enchanted gold apple.
Wah. Aku untuk kamu dulu. Aku untuk kamu. Oh. Aku fikir dia datang sini. Wah. Sekarang kita menyoak dulu guys. Aku rasa selesai saja video kita hari ni. If kau suka video ni, kau boleh like, share dan subscribe. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Dan bye bye. Assalamualaikum.